القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Afandi bin Ahmad, aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Mas Ruzidawati binti Masiran yang berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Aku terima nikah Mas Ruzidawati binti Masiran dengan mas kahwinnya RM20.5 tunai. RM20 ke 22? 22. RM2. Dia potong, dia minta diskaun lagi. Diskaun. Tak dapat apa diskaun. Kali berani. Dia RM2 22. Kena bayar dulu. Apa? Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Afandi bin Ahmad, aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Mas Ruzidawati binti Masiran yang berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Aku terima nikah Mas Ruzidawati binti Masiran dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Barang diberkati Allah bagi kamu kedua pengantin dan diberkati kerja-kerja kamu juga serta dihimpunkan di antara kamu di dalam segala kebajikan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tanamkanlah sifat berjinak-jinak mahabbah dan berkasih sayang antara kedua pengantin ini. Dan tunjukilah mereka jalan takwa dan jalan yang benar, dan lanjutkanlah usia keduanya dalam kemewahan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa, dan himpunkan keduanya atas kesepahaman dan kasih sayang yang berkekalan. Dan jadikan kedua-duanya dari golongan orang yang diredai dan terpelihara marwahnya. Jadikan mereka dari orang-orang yang menyambut nikmat-Mu dengan syukur dan menyambut percubaan bala dengan sabar belaga. Dan anugerahkan keduanya anak-anak yang soleh daripada jenis lelaki dan perempuan. Daripada keduanya memandang anak-anak cucunya itu sekalian. Ya Allah, wahai Tuhan kami, limpahi apalah kiranya akan nikmat-Mu atas keduanya, dan murahkan rezeki keduanya, dan jauhkan keduanya daripada segala tipu daya, serta jauhkan keduanya daripada perangai yang jahat, dan sempurnakan bagi keduanya segala cita-cita dan pengharapan, serta elokkan kesederhanaan keduanya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan limpah ihsan-Mu maka perkenankanlah akan permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.
buat solat sunat Ustaz. Kiblat sini. Tepi. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Jom bang, terus. Angin kat pintu lah. Ini. Panjang ni. Bukan jalannya. Dapat situ. Gambar tak dia ambil? Gambar belum. Video dulu. Buka ambil gambar. Video yang sekarang petang aku ambil. Gambar hijab je tadi. Gambar hijab tadi. Oh, kita betul.